Hai semua, hari ni saya nak pergi hiking. Jadi let's pack with me. Kita ada bag Pochua ni, air, baju spare. Masalahnya baju spare ni terlalu besar. Apa, kita try pack dulu. Kalau macam gemuk sangat, kita tak payahlah bawa baju spare ni. Ada tuala kecil nak lalap muka. Bawa our deodorant, sentiasa wangi. Kita ada wallet, lipstick, kipas, power bank. Lagi saya nak pergi kedai nak beli 100 plus dengan roti ke. So it will give me energy. Tapi kita ada masalah paling besar sekarang. Dengar tak? Tengah hujan. Buat tempat. So this is us before hiking. Before hiking and caving. Seluar masih bersih. Kita dah start jalan. Kenapa? Checkpoint 1. Tangga ni asal memang dah sampai. Takut ni. Kita nak pergi naik gua pula. Si baik kepala kecil. Dah siap. Gua pertama dan. Selamat datang ke Bukit Batu. Batu apa? Okey tak? Okey. Semua masih okey. Langsung. Gua rebani. segala haiwan. Oh my god. Boleh main sikit. Malu. Baik tu. Yeay. Gua 3 tingkat. Jangan takut. Kita in the middle of nowhere. Masuk sini. Kaki kanan masuk celah batu tu. Macam tak boleh masuk. Oh yo, susah panjang Kena speed. Kalau kaki pendek. Tadi satu belah dulu. Jangan terlalu panjat. Pindah dulu sebelah. Badan rapat dengan tangga. Tidak nanti badan korang sangkut dengan batu tu. Akan keluar sendiri. Yes. Macam paradis. Yeay, dah sampai guys. Yeay. Foto dah keluar. Pengalaman. Oh. Yeay, makan.